Pahala tu bentuk dia ke mana? Macam-macam soalan. Dah. Siapa tanya? Ada tak? Cakap tangan. Siapa tanya? Dah malu siapa tanya? Cakap tangan. Sebab apa? Sebab tahu tak walanung? Benda walanung. Dia kata UAI tu soalan dia tulis diri je. Dia tulis diri, dia jawab. Oh bodoh. Nah, Imam Ghazali kata kalau tak boleh jadi orang baik, jadi binatang baik. Tak ada jadi binatang jahat. Kalau tak boleh jadi manusia, jadi binatang baik, jadi karung. Hak jenis dak sengak orang. Jangan jadi ular. Faham? Jadi tak ada kerja pula aku nak tulis soalan, aku bawa pula banyak-banyak, aku tukar jawab. Dak kebodoh. Faham lagi? Ni mu yang tanya. Faham? Pahala kita gigi rupa ke mana? Ulama jawab, kita bukan ulama. Ulama jawab, kita baca. Mu tanya, aku siapa? Gitu je. Yang pahala ni sebenarnya dia ibarat. Dia macam hadas. Hadas ni tak nampak. Hadas. Batu imam kalau dak ingat mandi junub, imam mari sejik nak semayang subuh, kita nampak dak hadas? Imam baru tahu tengah-tengah tayat, mandi junub. Semalam kimak 3 kali. Contoh dah. Orang lain nampak tak? Tak nampak. Amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha yamna'u syihatan nawi salah. Itu hadas. Perkara yang diperkirakan pada agama ada pada diri seseorang menyebabkan jadi tidak sahnya ibadat seperti sembahyang. Jadi pahala itu gitulah. Gambaran daripada balasan baik orang soleh di dalam dunia untuk menerima bahagiannya baik tadi, ada balasan di akhirat dengan nilai pahala tadi. Itu pandangan yang pertama. Jahat juga maksudnya markah-markah yang akan bertukar dengan balasan azab di akhirat nanti. Okey? Pendapat yang kedua, pahala kat gigi akan Allah betul jadikan dia berbentuk ada ain nampak di kelih berjirin kat gigi. Bertokok-tokok dan diletak atas timbangan neraca. Itu pendapat yang kedua. Nah, cuma ada pendapat ulama mengatakan yang ditimbang tadi bukan pahala, buku kita. Buku kita belah kanan banyak, beratlah buku kanan. Buku kiri ringan, buku kiri dosa tu beratlah belah kiri. Yang ditimbang buku. Ada juga pendapat mengatakan yang kena timbang kita sendiri buat satu. Faham lagi? Congok duduk satu. Tapi pendapat yang kuat dua saja. Yang pertama, Allah jadikan rupa pahala itu duduk atas timbangan dan rupa dosa itu berbentuk duduk atas timbangan juga kanan dan kiri. Itu pandangan ulama. Okey? Soalan seterusnya.